saya melihat bahawa saudara Rafizi tidak habis-habis membuat serangan kepada Tan Sri Azam Baki Jadi bermakna siapa yang terganggu saya pun tak tahulah. Dia pun ada buat serangan, beberapa exposure kepada PMX sendiri. Jadi saya hari ini melihat bahawa semenjak kebelakangan ini Tan Sri Azam Baki diserang bertubi-tubi dari pelbagai arah, pelbagai tuduhan dilemparkan, persepsi dibina dan emosi rakyat cuba digerakkan seolah-olah beliau telah melakukan kesalahan yang besar. Namun persoalan yang lebih penting ialah mengapa sekarang? Hakikatnya di bawah kepimpinan Tan Sri Azam Baki, SPRM memperlihatkan pendekatan yang agresif dan tegas dalam membeteras rasuah tanpa memilih bulu. Bukan sahaja ikan bilis, malah jerung-jerung besar yang sebelum ini dianggap kebal turut disiasat dan didakwa. Kita menyaksikan tokoh bertaraf tun, Tan Sri, pemimpin korporat berprofil tinggi, ahli-ahli politik merentasi parti, bekas Perdana Menteri, malah individu dan institusi keselamatan negara turut dipanggil, memberi keterangan dan dihadapkan ke mahkamah. Perkembangan ini merupakan antara tindakan penguatkuasaan paling berani dalam sejarah landscape moden Malaysia. SPRM di bawah Tan Sri Azam Baki menegaskan prinsip bahawa tiada siapa mengatasi undang-undang. No one is above the law. Di peringkat antarabangsa, usaha Malaysia dalam memperkukuh integriti untuk mendapat perhatian, peningkatan skor Indeks Persepsi Rasuah CPI memberi gambaran keyakinan global terhadap komitmen pembaharuan institusi. Dalam aspek pencegahan pengubahan wang haram dan pemulihan aset pula, Malaysia menerima penilaian positif daripada Financial Actions Task Force FATF. Berbilion ringgit dana yang sebelum ini diseleweng berjaya dikesan dan dipulihkan. Wang yang sepatutnya kembali pada rakyat dan negara. Apabila penguatkuasaan menyentuh kepentingan individu yang kaya, berpengaruh dan berkuasa, tentangan bukan sesuatu yang luar biasa. Sejarah dunia menunjukkan bahawa apabila golongan elit yang terkesan ditekan, mereka akan melawan melalui pelbagai saluran: politik, undang-undang, media dan perang persepsi. Isu pembelian saham yang dikaitkan dengan Tan Sri Azam Baki juga perlu dilihat secara rasional. Pelaburan saham bukan satu jenayah di Malaysia dan pejabat awam dibenarkan melabur dengan syarat mematuhi prosedur pengisytiharan harta. Tan Sri Azam Baki menyatakan bahawa saham tersebut telah diisytiharkan
dan telah pun dilupuskan dalam tahun yang sama. Jika benar, maka isu ini lebih menjurus kepada persoalan tata kelola pentadbiran, bukan rasuah atau salah guna kuasa. Setakat ini, tiada sabitan jenayah rasuah atau salah guna kuasa terhadap beliau. Namun, persepsi seolah-olah beliau telah bersalah telah dimainkan. Rakyat perlu sedar bahawa mereka yang berada di barisan hadapan menerangi rasuah dan memulangkan dana negara sememangnya akan menjadi sasaran pihak yang berasa tergugat. Dalam masa yang sama, kerajaan telah menubuhkan mekanisme serta jawatankuasa berkaitan bagi meneliti isu ini. Oleh itu, adalah wajar proses tersebut diberi ruang berjalan secara adil dan telus. Prinsip asas keadilan adalah seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya. Apa yang berlaku hari ini bukan sekadar serangan terhadap seorang individu, tetapi berpotensi melemahkan institusi yang menjadi benteng utama negara dalam memerangi rasuah. Jika pemimpin penguatkuasaan yang tegas dijatuhkan melalui tekanan persepsi, mesejnya amat berbahaya bahawa sesiapa yang berani melawan rasuah akan diserang habis-habisan. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah pada Tan Sri Azam Baki serta SPRM dan tidak kecuali PMX sendiri yang mempunyai iltizam yang kental, lagi komitmen yang kental, melepasi selalunya yang jarang-jarang kita lihat kejayaan sebegini rupa dalam memerangi rasuah ketika pimpinan Tan Sri Azam Baki ini. Ialah kerajaan Madani ini mempunyai political will, and that political will sehinggakan 3 tahun ini kerajaan telah dapat membawa balik wang sakawan sebanyak 15.5 bilion, dan ini adalah satu kejayaan kepada negara kita, dan kita sepatutnya mengucapkan ribuan terima kasih pada Tan Sri Azam Baki dan SPRM sendiri. Termasuk kita juga mesti bersyukur dan berterima kasih pada PMX yang telah begitu lantang daripada hari pertama beliau menerajui negara ini sehingga kini beliau masih lagi meneruskan cita-cita untuk melihat bahawa negara ini stabil, negara kena bersih daripada gejala rasuah